Kan, jenayah rentas sempadan ini tidak diciptakan oleh rakyat biasa. Dia mestilah diciptakan oleh orang yang mempunyai kuasa antara kedua-dua negara. Dia bukan satu je. Kalau satu ala je dia tak jadi. Dia mesti ada, dia mampulah berkomunikasi dengan baik antara dua negara. Dia tak boleh, dia mesti kena dua-dua. Yang satu sini, aku cakap ni. Okey, boleh. Yang kecil ni lalu begitu. Sebab dia diciptakan oleh kuasa besar. Dia bukan kuasa kecil, kuasa besar. Sekali lagi saya kata, jenayah rentas sempadan ini tidak diciptakan oleh rakyat biasa. Dia diciptakan oleh kuasa besar yang mempunyai komunikasi antara dua negara. Takkan satu je, takkan satu hala je boleh mencipta jenayah rentas sempadan. Tak mungkinlah kan, betul tak? Jadi kepada kakak-kakak dan abang-abang immigration, saya nak bagi tahu ni, kemanusiaan itu tidak boleh digunakan untuk menutup kesalahan. Jadi kemanusiaan juga. Sebab jenayah ni mula-mula kemanusiaan, lama-lama kekejaman. Dia dah tak kenal dah manusia. Kena reti tu ya. Tapi apapun, terima kasih kepada yang telah membuat operasi. Tapi nanti ada bahagian jangan lepaskan pula. Nanti pergi telefon token. Mana token kamu? Hello? Ni dah rundik-rundik, dah bayar-bayar, dah lepas pula. Dah tangkap ribu-ribu, berapa-berapa, juta-juta ke, ratus-ratus ke. Jangan nanti esok tengok-tengok dah ada lagi tempat biasa. Nanti kita orang ambil gambar cikrek. Jangan cari penyakit lagi. Penuh dah tak terkawal dah. Kawan-kawan kamu juga yang bagi masuk, kawan-kawan kamu juga yang lepaskan. Dah kenapa? Ya, dia mestilah diketahui oleh semua ketua-ketua. Alahai, taklah ketua tak tahu apa yang berlaku dekat dalam rumah mereka. Dah kata pun ketua, takkan ketua tak dengar? Tak tahulah kalau ada ketua yang menjadi kepalanya kan. Kalau ketua tak jadi kepala, takkan ekornya. Kan ketua mesti tahu apa yang dilakukan oleh anak buah. Dia mesti tahu. Dia bercakap bohong ke tak ke kan. Seperti tu juga kalau kami ni rakyat, kami pun tahu juga. Bukan kami tak tahu. Sebab kami tahulah. Abang-abang kakak-kakak bahagian operasi ni kan, saya nak bagi tahulah, banyak lagi tempat-tempat yang ramainya kelompok-kelompok warga asing ni terlalu ramai. Ada yang dah mempunyai rumah-rumah sewa, dibagi sewa pula dekat rakyat kita ni. Akal dah kat mana kita ni, dah terbalik dah kita ni, tahu tak? Dekat Sungai Buloh, dekat Kundang, dekat mana Paya Jara.